Okay. So topik dia lah jana ribuan traffic percuma dengan SEO, tapi ramai website e-commerce abaikan. Okay. So sebelum saya tadi macam Cik Mia cakap, sebelum saya join Iman, saya tak reti e-commerce. Maksudnya saya tak reti macam nak convert e-commerce, especially kat Iman ni lah multiple product. Okay. Dia beza. Apa saya dapati, ada orang e-commerce player dia menggunakan on pay, which is single product. Tapi lepas tu dia upsell apa tu kemudian lah. Tapi bila nak buat e-commerce, dia memerlukan satu strategi yang beza, yang susah saya nak saya banyak belajar lah for the last 2 years apakah the best way to convert pakai multiple product punya store. Okay. So sebelum kita go to that, kita cakap YouTube kat YouTube saya dekat tu, sebelum kita mulakan saya akan intro sikit. Okay, silakan. Saya akan cerita pasal SEO. Saya pun first time tahu pasal SEO. Ataupun saya tak nak buat SEO langsung, fokus kat ad saja. Okay. So saya ni lah saya jumpa satu meme internet marketer SEO, what my friends think I do, kita melepak kan. What society thinks I do, buat duit. What my workers think I do, bercuti. What my parents think I do, buat kerja lah kan. What I think I do, get top Google ranking in 3 months. What I actually do, dia macam sembah Google kan. Okay, ada orang. Okay, next. Okay, ni sedikit video saya. Tadi saya dah cerita sikit intro saya. Cik Mia ada cerita intro. So memang bila saya tinggal di Ipoh, Perak selama 7 tahun. Tapi bila tahun 2020 COVID, business printing banyak depend pada event. So bila time tu event corporate tak ada, event wedding pun tak ada, maka saya pun terduduk lah. Maka saya dijemput oleh bos Kak Iman untuk bantu naikkan e-commerce pada tahun 2020. So situlah saya ambil peluang tu. Tak apalah, bisnes kita kena realistik, bisnes tak boleh nak jalan, duit kena cari, family nak kena makan. So saya join je lah Iman dengan niat nak belajar dan bagaimana nak menguruskan e-commerce dan sebagainya lah. Okay, inilah salah faham buat SEO. Next. Okay, SEO sebenarnya dia bukan sekadar nak dapatkan ranking saja, tapi dia sebenarnya very heavily bergantung kepada content. Kalau you buat website, buat website corporate, tapi tapi dia tak banyak content. Maksudnya dia selain about us, about service, contact, galeri gambar kan. Tadi kata galeri gambar tak ada orang tengok kan. Tapi dia sebenarnya tak membantu sangat. Okay. So sebenarnya kalau ada klien saya yang nak buat SEO, saya akan tengok satu benda je kat website dia. Kalau tak dekat atas, dekat bawah sekali, iaitu ada blog tak. Okay. Blog is very critical. Whether you buat corporate ke, e-commerce ke, service ke, kalau sebelum saya hire klien saya qualify mereka dengan tanya, ada blog tak? Kalau tak ada blog, maksudnya saya akan charge lebih lah, sebab saya kena setupkan blog dia. Charge lebih setupkan blog, charge lebih untuk buatkan konten untuk blog dia. Okay. So itu first step dia lah. Kalau saya tengok dia tak ada ni, memang okay lah, kau ni tak ada blog ni. Itulah first thing yang saya akan advise dia. Actually the first thing juga bila saya join Iman dulu, saya nampak benda tu. Mana satu blog dia ni? Blog dia sebab dia ada banyak website, Imam Shop ada, Imam Publication ada. So apa saya buat, memang saya revamp the whole structure. Saya pindahkan blog ke bawah imanshop.com supaya kita boleh naikkan domain website mana kita nak naikkan. Tak kisahlah you ada beberapa website pun, sebab ada setengah brand memang beli banyak website ataupun domain. Macam tadi pun Tuan Edwin pun dia ada beli kan, klinik Shah Alam, klinik gigi Shah Alam kan. So ada satu marketer di mindset ni saya rasa pelik sikit lah. Dia suka beli domain, tak sure kenapa dia suka peram, tapi saya tak tahu kena review lah tu. Dah paling murah RM50 ataupun $10 kan. Okay, so kena decide mana satu domain yang nak naikkan. Kalau domain just sekadar landing page atau sales page tu mungkin tak apalah. Tapi kalau betul-betul hardcore punya kita nak naikkan main website, itu yang biasa kita fokus kat situ lah. Website yang buat duit. Okay, next. Okay, ini ialah berapa banyak effort yang kita kena letak bila nak buat SEO. 20% technical, tadi sama je kita punya ni, 20% technical, nak pastikan website tu boleh loading, laju. Okay, 20% relevance dengan apa yang orang search. Okay, kalau orang tu search klinik gigi ataupun dia sakit gigi kan, okay, dia cari berapakah harga cabut gigi, berapakah harga root canal. So relevance,
Okay. So dan seterusnya ialah authority. Authority ni lah yang paling penting. Kenapa tadi saya suggest kena buat blog supaya kita ada authority dalam topik tersebut. Okay. Maksudnya dalam blog tu kita nak kawal, contoh kita jual apa? Saya tak ada idea lah selain pada doktor gigi. Okay, baju kurung. Okay, baju kurung. Relate sikit dengan wanita. Okay, kita nak conquer keyword berkaitan baju kurung. So, kena banyak cerita konten berkaitan baju kurung. Kosmetik ke, skincare ke, penjagaan rambut. So, itu yang konten kena banyak fokus. Kalau jual produk shampoo, konten yang kena buat ialah konten pasal rambut. Kalau boleh buat 10 konten pasal rambut atau 100. Supaya Google tahu bila kita pakar dalam topik tu, dia senang nak naikkan ranking kita. Okay. So apa jenis konten? Okay, konten yang bermanfaat dan membantu membuat keputusan. Okay. So inilah basic lah marketing. Kita sebagai bisnes, kita membantu orang menyelesaikan masalah. Sama jugalah kita menggunakan konten untuk memberi kita punya audience membuat keputusan yang betul lah. Kita bagi dia panduan cara membuat ini, cara buat itu, cara baiki lampu, cara masak nasi Arab dan sebagainya. So itulah contoh dia lah. Kita bantu menggunakan konten. Tapi konten tak semestinya dalam bentuk tulisan. Okay, next one. Okay. Walaupun saya tulis kat sini bina konten tulis dalam setiap page, tapi saya nak cakap sini tulisan tu ialah benda yang paling mudah Google nak baca. Okay? Tapi kalau satu artikel tu penuh dengan tulisan saja, dia jadi boring. Okay? Kalau orang kata cara nak baiki lampu, kalau kita baca dalam bentuk tulisan saja, kita mungkin susah nak faham. Cara nak baiki nak tukar bateri laptop ke apa kan. So kena support dengan gambar dan video. Okay, next. Okay. Ini tadi saya ada cerita kan, jika buat blog tulis artikel yang lengkap. Okay. Artikel lengkap ni dia tak semestinya artikel tu panjang, tapi dia kena komprehensif. Lengkap ni saya refer tadi, kita perlukan gambar dan video paling kurang lah. Okay, jangan sekadar tulisan. So sebab bila artikel bagi saya paling best senang buat untuk SEO dia lah artikel tutorial ataupun cara lah, how to. Okay, so benda ni paling kurang dalam any website. Kalau buat blog, kena cerita artikel lengkap berkaitan dengan benda ni. Walaupun sebenarnya artikel tu sebenarnya basic je, tapi mungkin bagi kita benda tu basic, cara mencuci muka yang betul. Tetapi sebenarnya bagi saya, setiap hari akan ada orang yang baru nak belajar cuci muka dengan betul. Okay, setiap hari ada orang baru nak belajar cara membawa kereta auto dengan betul. Okay, nak tukar gear satu. Kalau tengah berhenti, nak tekan gear D ke nak tekan N? Cik. Okay, so itu dalam dunia ni sentiasa ada orang yang nak belajar benda basic. So tak ada masalah buat je artikel yang basic. Okay, next. Okay, ni sekarang kita masuk sikit-sikit berkaitan dengan e-commerce. Jika jual produk, tulis deskripsi produk dengan lengkap. Okay, so benda ni dia antara debat yang susah jugalah nak menang iaitu bila saya masuk Iman, kedai buku yang ada banyak buku, ada lebih daripada 1000 buah buku, dan bagaimana nak letak produk deskripsi yang betul. Okay, kalau yang buat single produk, senang tak buat produk description dia? Senang kan? Kalau ada 1000, larat tak? Dia berlarat kan? Tapi kena priority lah, kita nak jual satu produk kan? Okay, so inilah yang dan bila kita analisa website Amazon, website Goodreads, so macam mana dia letak produk description dia? Memang nampak sangat lengkap lah. Dan from there kita try to implement lah apa yang kita boleh implement. Kita buat sikit-sikit, kita naikkan produk. Cuma kalau produk buku ni dia tak ada description dari segi specification tu, tak boleh nak jual. Buku semua sama, size ni, kertas pakai material ni kan, ketebalan ni. So dia tak, specification buku dia tak boleh nak jual. Kalau nak jual buku kena highlight content dia, highlight benefit dia, apa outcome selepas orang baca buku tu lah. So sama je dengan produk-produk lain. Tapi tadi pun macam Tuan Andrew cakap, janganlah letak semua benefit je. Kena ada juga benda yang kena letak specification technical dia. Especially kalau jual kereta, jual telefon kan. Kita kena, kalau jual kereta, membawa anda daripada point A ke point B, tak boleh jual lah kan. Mesti nak kena at least kereta ni hybrid ataupun kereta elektrik kan, boleh
berapa bateri dia, berapa speed 0 ke 100 sejam kan. So kena balancekan lah antara specification technical dan juga dia punya benefit. Okay, selain pada tu apa yang saya suka kalau produk ni lah kena gambar. Gambar dengan video dia membantu. Kalau korang buka Shopee atau Lazada, Shopee atas sekali mesti keluar video tu, betul tak? Kan? Dia terus loading, video terus play. Kan? Sebab benda tu mudah untuk orang convert. Okay, next. Okay, ni pun saya share. Sebab dekat Iman pakai Shopify, tapi kita belajar juga from the best marketplace. Lazada dengan Shopee. Apa yang beza dekat diorang? Next. Okay. Okay, kalau antara dua ni, mana satu Lazada, mana satu Shopee? Kanan kiri? Okay. So Lazada, lama bateri dah kurang. Okay. Dia boleh charge ke tak? Okay, Lazada dia daripada dulu lagi dia membenarkan kita letak dalam description tu HTML ataupun visual yang lebih banyak lah. Shopee recently, tak silap saya, baru boleh letak. Tapi rasanya untuk selected store ataupun mungkin yang official store boleh letak gambar dekat description. Kalau store biasa, seller biasa, tulisan je lah yang kita boleh letak dalam description dia. Okay. So itulah bila saya tengok kenapa Lazada buat macam ni. Sebab dia nak tu lah, nak memberi lebih banyak value so orang boleh faham cara nak menggunakan produk, bagaimana lifestyle bila menggunakan produk tu dengan lebih jelas lah. Okay. So itu approach Lazada lah. Next. Okay, satu lagi saya suka tengok ialah siapa pernah masuk website crowdfunding, Kickstarter atau Indiegogo. Okay. Next tekan. Okay, kalau tak nak masuk, alamak. Di sini ada video ni tapi sebab dia limited access. Okay, tapi tak apa. Kalau masuk website Indiegogo atau Kickstarter ni, dia punya information dia sangat lengkap. Daripada atas sampai bawah sebab dia nak ambil duit kita kan. Kita kena kita kena support projek tu lah, crowdfunding kan. So dia akan cerita kenapa dia buat produk ni, apa sejarah dia, apa story dia, apa masalah yang diselesaikan. So kalau dia dapat raise banyak 1 juta ringgit, apakah benefit produk ni dan apakah timeline dia kan. Lepas tu yang orang yang nak menyumbang 100 ke 200 dia dapat perks dia. So from there bagi saya lah, kalau saya ada duit memang setiap projek crowdfunding ni saya rasa nak contribute je, at least beli yang basic unit tu je. So kat sini saya nampak lah, maksudnya produk page yang bagus, dia akan mampu menarik kita punya audience yang masuk tu supaya rasa nak convert, nak menyumbang at least kan. Okay, next. Okay, tapi kalau tulis panjang boleh dapat traffic. Okay, ni for the last 2 years ni dia ada debate sikit lah, yes and no. Sebab dalam Google dia pun dah tahu kalau tulis panjang sangat orang mungkin tak baca sampai habis. Okay, yang penting konten tu kena menyelesaikan masalah. Boleh jadi kalau kita buat konten, kita letak video kat atas, orang tengok video dah settle lah. Tu asal lah kalau orang buat YouTube, kalau rasa cara buat itu, cara buat ini, dekat Google yang akan keluar kat atas sekali lah video YouTube. Okay, video TikTok ataupun Shorts ni keluar juga kat bawah tapi dia tak konsisten sangat. Okay, saya memang ada test, saya search lah certain keyword, keluar video daripada TikTok tu tapi dia dekat bawah sikit. Google still prioritize YouTube punya video keluar kat atas on the search result page. Tapi bila saya search perkataan lain, kadang tak keluar pun video TikTok. Okay, so ada yang kata TikTok ni dia nak lawan Google, dia pun nak main game SEO juga. Tapi bagi saya dia jauh lagi lah. Okay, kalau orang nak buat assignment, okay, kalau student nak buat assignment, okay, kalau selalu buka mesti Wikipedia ke apa kan. Okay, macam mana kalau nak buat assignment kau search keluar kat TikTok, takkan nak paste video ke dalam assignment kan, tak logik kan. So orang mesti akan search konten yang bertulis, unless lecturer suruh buat assignment berkaitan dengan video lah kan. Saya perasan lah lately lecturer banyak bagi assignment student buat video then upload ke TikTok kan. So tak kisahlah cara masing-masing lah. So back kepada topik ni, bila kita tulis artikel lagi yang panjang, konten tu lagi panjang, kebarangkalian ada banyak keywords tu akan ada dalam artikel tersebut lah. So dia lagi mudah lah artikel tu nak ranking sebab ada beberapa keyword yang dijumpai oleh Google dalam tu. Next. Okay, ni antara top 3 lah yang saya guna.
sebelum ni, SEMrush dengan Ahrefs. SE ranking ni saya dah stop dulu. Okay, so biasanya dua ni memang antara yang popular lah. Kalau yang nak guna yang free ada Oversuggest dan ada few lagi lah yang boleh bagi free untuk first month ke apa. Okay, so bagi saya guna SEMrush dengan Ahrefs ni dia berbayar, tapi kalau nak buat projek personal ataupun guna untuk satu syarikat je, pakai yang free version pun dah cukup dah. Okay, next. Okay, satu lagi lah nak tengok ialah Google Trends. Macam mana kita nak predict, kita boleh gunakan ni lah untuk predict kita punya keyword, apa keyword tu yang berkaitan dengan bisnes kita, bila yang akan trending dia. Saya bagi contoh, next. Okay, ni lah keyword Quran. Quran ni dia trending bila? Dia tengah trending tentang Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan, bulan puasa, semua orang rasa nak insaf je kan. So dia pun nak cari Quran. So pada bulan di Februari, Mac, April. So lebih kurang sebelum hari tu raya ni tahun 2021, maksudnya Ramadan lebih kurang pertengahan April lah. So sebulan sebelum tu, dah pertengahan Mac, orang dah start mencari bahan bacaan Islamik macam tu lah. So memang dia peak time tu lah. So maksudnya apa yang saya nak cerita kat sini, kalau untuk SEO biasanya kita ramalkan paling cepat 3 bulan dia akan naik. Untuk website baru 6 bulan akan naik. So kalau kita dah tahu trend macam ni, kita kena kerja backwards. Kita kena kerja 6 bulan lagi awal. Okay, kalau contohnya korang nak jual Quran, dia akan peak. Okay, bulan puasa tahun depan jatuh pada pertengahan Mac. Pertengahan Mac Okay, kita tak ambil bulan puasa lah. Kita ambil orang yang nak beraya ni. Orang start cari baju kurung bila? Atau baju Melayu? sebelum Ramadan lagi Kalau mungkin kalau ladies dia nak cari tempah tailor. Okay, saya sebenarnya dulu tanya kat ibu, saya pernah buat satu website eksperimen namanya Tukang Jahit Ipoh.blogspot. Tadi ke blogspot je. Dan website tu memang trending lah sebulan sebelum raya tu. Masalahnya 2 hari sebelum raya pun dah ada orang contact lagi WhatsApp. Saya nak alter sikit lah, macam kau ni dia betul 2 hari nak raya kau baru contact aku. Tapi website tu saya dah tak manage lah. Sebab time saya kat Ipoh dulu, kedai printing saya tu baris tu banyak kedai pakaian, kedai orang Ipoh selalu beli baju raya kat situ lah, baju kurung dengan baju Melayu. So saya test lah buat benda tu. So maksudnya kalau nak main game SEO betul-betul, plan betul-betul ahead. Kalau raya orang start cari bulan 3 ni, sekarang ni kita bulan November, still ada masa. Kalau buat artikel pada hari ini untuk dia naik pada bulan 3 ni, insyaAllah boleh, sempat lagi lah. Tapi kena kuat sikit lah, artikel, video, gambar kena naik secepat mungkin supaya dia boleh ni lah. Janganlah plan sekarang bulan 1 baru tulis kan. Plan dan cuba publish secepat mungkin lah. Sebab Google Bot ni dia takes time lah nak crawl, especially kalau website tu baru. Kalau website tu dah ada nama tak ada masalah. Okay, macam tadi kan Prof Mahaya, orang dah kenal, dah brand dia kan. So tahap seniority usia domain tu pun mempengaruhi jugalah berapa cepat blog tu atau website tu Google masuk. Next. Okay, ini pun dilema juga, nak buat bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Okay, so kalau sebab dekat Iman ni dia ada buku bahasa Inggeris dan buku bahasa Melayu. Dan majoriti customer bahasa Malaysia bercakap bahasa Melayu. Tapi kita nak tackle juga market international, Singapore, UK, US, Arab Saudi dan sebagainya lah. So tak ada masalah, campur je bahasa. Okay. Tak maksudnya macam ni, kita fokus pada bahasa Inggeris. Tapi kalau iklan kita buat je lah bahasa Melayu, tak ada masalah. Okay. Tapi kat website kita nak professional, nak senang manage, pakai bahasa Inggeris. Later on ada je plugin, kita boleh pakai plugin untuk buat versi bahasa Melayu. Kalau pakai WordPress, dia adalah plugin dia. Okay, next. Okay, ni antara yang tak adalah baru sangat, iaitu bahasa semantik dan bahasa percakapan. So bila buat konten, elakkan guna bahasa akademik lah. Okay, bahasa time university tu. Okay, gunakan bahasa percakapan. So bila buat percakapan ni, kadang-kadang artikel tu boleh buat macam bentuk dialog pun. Bukanlah dialog per se, tapi macam apa yang saya bercakap sekarang ni, kalau saya transkrip, saya boleh terus publish ke dalam artikel blog saya. Okay, itu paling simple lah. Okay, biasanya kalau dalam copywriting pun saya perasan orang guna bahasa percakapan juga. Okay, so sama juga artikel blog pun guna je bahasa percakapan, tapi janganlah bahasa pasar sangat.
Janganlah guna short form macam apa budak WeChat ke apa kan. Tulislah perkataan yang penuh dia. Okey. Satu lagi semantik. Yang ni ialah satu part yang saya sebelum ni saya tak faham, tapi roughly semantik ni dalam Google ni istilah ialah apakah perkataan yang membawa maksud yang hampir sama kepada perkataan tersebut. Okey. Contohnya kita nak target perkataan tadi ialah baju kurung. Okey. Tapi dalam kita buat konten, kita kena bincang ataupun sebut perkataan sekitar baju kurung, iaitu baju kebaya, baju kebarung, baju Melayu, baju kurta. So bila artikel tu dia ada juga perkataan-perkataan lain ni, dia akan bantu Google untuk decide authority lah. Maksudnya Google tahu kita bukan pakar baju kurung je, kita tahu juga baju-baju lain. Sebab biasanya dalam bila Google search, perasan tak korang kalau search, korang tulis perkataan lain, tapi kadang yang result yang disuggest tu macam menjawab soalan juga. Okey, so Google tahu dalam artikel tu kita pernah orang search baju kurung tapi keluar juga suggestion baju kebaya juga. Sebab Google tahu dia berada dalam universe ataupun topik yang samalah. Okey. Next. Okey, ni yang saya nak galakkan jugalah buat bahasa Melayu. Sebab kita nak ajar Google Bot ni faham bahasa Melayu. Okey. Ni Google Bot ni kalau dia rosak lah kalau 404 jadilah biasanya kan. Tapi kita nak tahu biar kita banyakkan konten dalam bahasa Melayu. Sebab sekarang ni kalau saya sendirilah search konten dalam bahasa Melayu akan keluar bahasa Indonesia. Okay, so kita kena banyakkan guna bahasa Melayu supaya software-software developer pun akan tahu okay, bahasa Melayu ni banyak konten dia boleh dapat juga. Okay, contohnya bila saya buat video saya pakai CapCut, saya terpaksa pilih bahasa Indonesia untuk auto transcript kan. So kita sebab ni kita orang Malaysia lah, so kita kayakanlah konten-konten kat internet dengan konten bahasa Melayu. Tapi faham ada je perkataan bahasa Melayu tu memang kalau translate ke bahasa Inggeris dia memang kelakar juga Okay, contohnya conversion bahasa Melayu apa? Penukaran. Bukan exchange ke apa kan. Okay, so itulah dia. Tapi tak ada masalah. Facebook pun dah cakap penukaran kan. Kempen penukaran. Okay. Itu bahasa Facebook kan. Kelakar pun kelakar lah. Okay, next. Okay, so kalau saya cuba rungkaikan, kalau saya sebagai seorang SEO, apa kerja saya ialah push the content kepada Google. Kerja SEO ialah sebagai broker untuk jual konten kepada Google. Okay, maksudnya kita nak pastikan konten yang sama ada kita tulis ataupun orang lain tulis ke, kita nak pastikan kita boleh push masuk ke first page supaya lebih ramai orang dapat lihat konten kita tu. Okay, next. Okay, ada 10 minit lagi. So saya akan kongsi sedikit lah e-commerce strategy. Apa yang saya for the last 2 years lah, apa yang saya buat dekat Iman. Dan juga untuk orang yang ada e-commerce, multiple product, korang boleh pakai cara ni lah untuk naikkan ranking ataupun naikkan traffic yang datang melalui search engine. Next. Okay, this is the normal customer journey bila orang search dekat Google. Okay, so first kalau dia cari benda yang boleh menyelesaikan masalah dia akan cari cara ataupun apakah itu ataupun bagaimanakah cara untuk buat ini ataupun tutorial itu ini. So first kali akan jumpa biasanya artikel ataupun video lah. Okay, so benda ni boleh jadi internal atau external. Internal ni lah lebih pada apa yang ada dalam kita punya company blog lah. Okay, yang kita boleh tulis sendiri. External ni lah apa yang mungkin kita upah orang untuk tuliskan artikel dan berada di luar website kita. Blog. Alamak, terputus Okay, tak apa. Okay, first kali ialah artikel. Dia pergi ke dia tak hard sell sangat biasanya. Atas kali dia memang ajar cara buat tu. Okay, so yang kedua ialah category page. So category page selalunya orang terlepas pandang untuk update konten ataupun meta tag, meta description, meta title dekat category page. Okay, so kat category page ni paling kalau ada banyak kategori, setiap kategori tu perlu ditulis lah dia punya ni. So mungkin ada orang search kadang-kadang kalau kita tengok balik berdasarkan keyword research, kita akan tahu orang search tu dia tak tahu pun produk spesifik. Dia just nak tahu kategori produk saja. Okay. Dan last sekali ada kalau orang tu dah kenal dah produk tu, dia type terus kat dalam Google nama produk tersebut, nama tajuk buku tersebut ataupun nama brand telefon ataupun tablet ke apa kan.
dia memang terus keyword, dia terus search nama produk. So dia akan terus pergi ke product page. So ketiga-tiga page ni perlu kita bagi kita kena ada kerja SEO yang dibuat supaya dapat keluar dekat first page regardless orang tu search apa. Okay, yang relevan lah. Okay, dan daripada dari segi kita buat link dia, kita akan linkkan balik semua pergi ke product page balik. Orang yang baca artikel mungkin ada cara membaiki lampu. Okay, so mungkin dalam tu ada cara baiki lampu. Last kali kita cerita kalau nak cek lampu yang tak payah nak repair ni, boleh beli lampu LED kan, yang ada bateri dalam tu. Terus link ke product page. Contohnya lah kan. So semua tu pun kategori paling basic lah. Kategori memang dah ada dah produk biasa dalam page kategori ni. Semua akan objektif dia kita nak bawa ke tempat yang paling convert lah, iaitu product page. Okay, ini saya tunjuk customer jadi kalau yang buat search daripada Google. Dia mungkin different sikit lah. Kalau yang buat iklan Google Ads atau Facebook Ads, dia tak payah buat benda ni. Dia akan terus jump ke product page kan, ataupun on pay lah biasanya kan. Okay, next. Okay, ni case study. Saya share sikit lah apa yang recently lah. Recently yang bagaimana saya berjaya naikkan ranking satu keyword yang saya target sejak daripada pertengahan tahun hari tu. Okay, next. Okay, ni saya tunjuk website Iman. Sekarang tengah ada promosi Black Friday. Tapi kat Iman kita brand sebagai Barakah Friday. So Friday is a blessing kan. So kita letak Barakah Friday. Okay, so siapa yang nak beli boleh dapatkan 10% off. Promo je. Okay, next. Okay, bagaimana nak rank? So kat sini ialah website yang ada banyak produk, multiple produk kan. So kita kena decide lah apa produk yang kita nak rank. So saya buat eksperimen. Produk yang kita nak try naikkan ranking dia ialah produk berdasarkan keyword research. Ada satu produk ni beratus ribu volume orang search setiap bulan. Okay, saya tak sangka tau. Sebelum saya buat research, saya tak sangka ada satu produk ni, satu keyword ni beratus ribu orang search, iaitu next. Inilah produk dia. Kamus. Okay, Kamus ni siapa pakai? Dah sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun mungkin ada. So inilah keyword yang dalam industri buku beratus ribu, lebih pada 100 ribu orang search. So what happen is, kalau kita boleh dapat top 3 dia kalau first page tak cukup, dia kena top 3, 1, 2, 3 with the right offer ataupun with the right pricing, you boleh dapat sales yang tinggi lah. Okay. So inilah produk yang saya try masukkan pada bulan 5 rasanya, atau bulan 6, bulan 5 lah. So sekarang ni dah selepas 6 bulan, apa yang berlaku? Okay, next. Okay, so sebelum kita boleh pergi ke situ, dia tak cukup dengan buat produk saja. Dia kena ada kerja-kerja link building. So link building ni ialah cara kita nak membina authority. Cara nak bina authority supaya kita dapatkan external site untuk cerita pasal produk kita tu ataupun website kita. Okay, untuk link building ada dua cara. Cara mahal dan cara murah. Korang nak tahu cara mana satu? Dua-dua kan? Korang banyak duit kan? Okay, saya cerita cara mahal dulu. Next. Okay, cara mahal ialah digital PR. PR ni ialah apa PR? Public relation. Atau okay. So, kita nak keluarkan, kita nak dapatkan website publisher ataupun news portal, even gossip portal pun ada juga orang buat, untuk keluarkan kita dapatkan backlink daripada website yang high authority seperti news portal ni. Tapi benda ni dia biasanya kena cari bahan yang sensasi lah, gosip ke, berita ke, data finding terbaru ke, biasa barulah mereka akan sukalah untuk share benda tu. Okay. So tapi cara dia mahal sikit lah. Tapi kalau korang spend satu bulan 10,000, sebenarnya boleh dapat serendah 10,000 pun ada je. Boleh dapat dapatkan untuk website ni, terbitkan kita punya berita. Okay. Tapi kena something yang newsworthy lah. Okay, so kita kembali ke cara yang murah sikit, iaitu kita engage dengan bloggers. Okay. So bloggers tak mati. Okay. Bloggers adalah influencers untuk dunia SEO. Okay. Kalau kat social media ada influencer dia kan, dalam dunia SEO kita ada bloggers yang akan bantu kita untuk bina backlink juga. Okay, so apa yang berlaku, saya outreach hantar email kepada mereka one by one lah secara manual. Walaupun ada je software yang boleh buat secara automatik, dia blast banyak-banyak. Tapi kalau untuk lebih targeted, kita kena pilih website yang
resonate ataupun relevan dengan produk yang kita jual lah. Okay, kalau buat produk beauty ke, produk kereta ke, kena carilah orang yang buat blog yang berkaitan dengan niche kita tu, yang relevan topik dia. Kalau tak, dia susah sikit lah nak dapatkan ranking yang bagus pada Google. So apa yang saya buat, saya dapatkan blogger di kalangan ibu-ibu yang ada anak, supaya boleh relate lah dengan produk kamus kan. Kamus biasanya kanak-kanak kan yang beli. Okay, so hasilnya ialah next. Okay, so saya dapatkan 4 lah. Ada 4 bloggers. So saya bagi dia punya content direction. Sama je kalau korang dia dengan influencer pun, korang kena bagi content direction. Apa benda nak tulis, apa benda gambar nak letak, apa bentuk teks nak tulis semua kan. So apa yang kita bagi ialah letak something, tajuk dia kita suggest pengalaman membeli buku di Iman Shop. So ada yang buat bulat-bulat copy je, ada yang guna bahasa ataupun penulisan sendiri. So kita dapatlah, so ada yang start pada Ogos, Julai dan September lah tulis artikel dia. Okay, next. Okay, so ni roughly dia punya bagaimana performance dia. Tapi ini baru produk kamu ada 1 atau 2 je dekat Iman Shop. Okay, tapi ini hasil dia lah. Tapi kita memang tak push lah, ni lebih kepada kita nak test how far it can go. So lebih kurang pada awal bulan Mei tu atau hujung Mei kita publish, masukkan produk ke dalam store, dan kita start ada blogger tu start pada lebih kurang sini lah, pada hujung bulan Julai baru first blogger tulis artikel, dan dia berkala lah, dia terus naik lah. Okay. So ni untuk baru satu produk, satu keyword lah yang kita target. Okay, kita nak tahu macam mana dia naik. So memang hasil dia kita boleh lihat lah. Ini adalah paparan dalam Google Search Console yang saya dah tapis lah untuk keyword kamus saja. Okay, next. Okay, so benda ni saya memang depend pada objektif. Kita kalau nak fokus kat sales ataupun nak brand awareness. Untuk projek kamus ni saya fokus pada brand awareness. Sebab kita nak orang tahu, dia search kamus, dia jumpa ada rupanya website Iman Shop ni. So sambil tu dia akan browse produk-produk lain. Dan dia mungkin akan convert lah, walaupun dia tak jadi beli kamus, dia akan tahu ada rupanya kedai yang jual buku-buku yang pelbagai ni kan. Okay? Tapi kalau memang nak fokus pada sales, cara dia sama je, tapi kena double down the effort lah. Lebih banyak artikel, lebih banyak backlinks, lebih banyak bloggers, ataupun engage dengan digital PR di agensi. Okay, next. Okay, so SEO masih relevan. Saya nak tunjuk satu lagi case study. Okay, ini ialah salah satu klien saya start daripada awal tahun hari tu. Okay, dalam Google Search Console, dia akan keluarkan macam ni tau. Maksudnya Google akan buat satu algorithm update. Google biasanya dia banyak kali algorithm update, tapi kalau yang major ones, dia akan dia akan tulis benda tu dalam dia punya Google Search Console. So apa yang berlaku? Konten yang saya buatkan untuk klien saya daripada awal tahun, dia mula dapat traction lah starting pada bulan September. Lambat sikit lah. Okay? Tapi from there memang dapat free traffic lah. Okay? Ke dalam website dia. Yang ni ialah niche penjagaan kereta. So apakah konten yang saya buat? Kalau ada cerita pasal penjagaan kereta, saya dah buat artikel berkatakan cara tukar minyak hitam, bila nak tukar minyak hitam, cara nak maintain tayar, maintain brake, maintain windshield, bateri dan sebagainya. So topik yang dibuat memang berkisar penjagaan kereta. Sebab produk yang dijual adalah produk berkaitan dengan enjin kereta lah. Okay? So tak kisah topik apa pun kita buat, kena start awal. Buat juga topik semua. Saya nampak macam ni lah, topik semua ni korang kebanyakan social media marketer dah buat, tapi dekat dalam social media dia tak ditranslate dalam bentuk blog. Okay? So kalau paling senang, kalau memang ada staff atau ada intern cakap salin balik konten kat social media ni, buat dalam bentuk tulisan, publish kat blog. Itu cara paling saya nampak paling senang lah, tanpa perlu perah balik kepala otak nak buat apa artikel nak buat. Padahal konten tu dah dibuat pun. Mungkin dalam bentuk feed, dalam bentuk reels, dalam bentuk story. So just repurpose balik konten tersebut ke dalam bentuk artikel. Next. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Saya open kepada Q&A. Siapa nak tanya soalan? Kita dah terlajak 3 minit. Kerana sekarang ni dah start break, tapi kalau ada soalan saya boleh jawab. Silakan.